Saya Atiyah binti Hassan, berumur 68 tahun. Saya bekerja sini 25 tahun. Resipi ni daripada mak lah. Mak dulu kan. Belajar sikit-sikit buat hari raya apa-apa buat sikit. Jadi tu buat berniaga sikit jual. Jadi orang pun suka makan. Buatlah banyak. Daripada orang dulu-dulu punya resipi ni. Dulu barang semua barang orang dari mula-mula depa datang ambil, lepas tu dah lama-lama dah banyak boleh maju perniagaan depa dia datang depa guna pos lah, hantar pun naik kereta api bawa hantar sana. Kuih peneram ni dia semua kegemaran orang semualah, orang kanak-kanak pun suka, orang tua lagi suka. Bahasa Cina pun ada juga makan. Tapi kalau orang suka makan panas-panas baru goreng tu kan, panas dia rangup sedap. Lepas tu dia tak bungkus lagi pun dia rasa lain. Dan kalau kita dah pack dalam plastik tu dah jual, dah kat kedai rasa lain pula. Dia kalau baru-baru ni lagi sedap lah. Mula-mula buat sikit, buat 2 kilo tepung, hantar dekat kedai-kedai makan saja. Jual taruh dalam balang. Seminggu sekali. Buat seminggu sekali. Lepas tu lama-lama ada lagi permintaan banyak-banyak. Buat sampai 10 kilo. Lepas tu lah lagi banyak. Hantar sampai orang order daripada Kuala Lumpur, Johor pun ada, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Sekarang buat sampai banyak lah. 30 kilo. Lepas tu kalau perayaan Deepavali, Taipusam, malam-malam perayaan dia campur buat sampai 50 kilo tepung. Semua kuih sudah ada jadi, lebih kurang dalam 1000 paket. Isi 10-10. Bantuan daripada kerajaan Pejabat Pertanian ada bagi bantuan, bagi bengkel. Buat bengkel, buat kat sini. Buat sini boleh buat banyak lah. Kalau buat kat rumah buat sikit. Dan ada kadang-kadang tu kalau buat ada juga yang tak menjadi. Dia tak elok. Ada juga dia bermasalah gula. Gula merah kadang-kadang dia tak tentu datang. Dia kadang-kadang dia terlampau manis, dia tu kurang manis, dia tak mau jadi. Dia kena sama cukup. Gula, kadang masalah gula.